Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Okay, hari ni jam pun dah menunjukkan pukul 12. Okay, 12 tengah malam. Okay, alright. Sudah gelap. Jadi apa ni? Okay, video ni kita nak buat satu eksperimen yang mana 2-3 hari ni rumah ni elektrik kat belah atas tu rosak. Jadi lampu memang tak boleh buka lah. Rosak maksudnya tak tahulah ada problem apa. So semenjak itu setiap malam pukul 12 akan ada dengan bunyi yang bukan-bukan. Contoh dia orang main guli, lepas tu orang berjalan naik tangga turun tangga, dengar orang main bola, dengar orang alih-alih kursi, macam tu. So dengar kat atas. Jadi malam ni kita nak buat satu eksperimen bersama semualah budak-budak 4 ketul tu, insya-Allah. Tengoklah apa ada kan. So biasanya pukul 12 memang akan ada gangguan lah. Kita akan dengar something lah. So macam malam ni kita tengah menunggu, mungkin akan ada. Jadi kalau ada kita akan bagi tahu, okey. Tu. Daripada atas segelap ni tak ada orang. Siapa balik ni? Sudah. Okey, jom kita panggil budak-budak tu untuk explore kat atas ni. Korang kena stay tune, okey? Sebab lampu memang tak menyala. Lampu tak menyala. Okey, so stay tune. Kita akan ajak budak-budak ni. Jom. Orang berani ke nak ikut Papa? Berani. Tak boleh buka lampu. Sebab tu tak boleh record. Kena buka lampu biasa je. Dia nak buka lampu ni kena hala ke belakang. Okey, dengar sini. Korang betul ke berani nak ikut Papa ni? Berani Okey, apa-apa berlaku pun Papa ada. Jangan takut, okey? Jangan jerit, jangan takut, Papa ada. Okey, kita nak selesaikan apa yang selalu ganggu kita malam-malam, okey? Alright. So, Papa jalan belakang ke Papa jalan depan? Papa jalan depan, okey? Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Gelap. Gelap. Memang lampu tak boleh buka Kat atas ni lampu tak boleh buka. Dah lah ada cermin. Ada cermin besar ni tempat Papa workout ni. Anak mana? Okay, so ini bilik store. Okay. Okay. Jom, masuk. Mana ada kita buka lampu dulu. Lampu bilik air je boleh buka. Okey. Lampu bilik air boleh buka. Kunci kat depan. Kunci. Tahu? Okey, bilik ni tak ada apa-apa Ni bilik store. Okey. Jom. Ini bilik tempat Papa. Ni tempat Papa ni. Okey. Tak ada apa-apa dalam ni. Okey, kita dah tengok. Okey. Jom, masuk. Takut, Pak. Masuk. Okey, tak ada apa-apa. Tapi tak payah. ada Spiderman. Prank. It's a prank. Seorang menangis. Spiderman. Prank ini berjaya. Tunggu dia. Ya. So guys, prank ini berjaya. Jangan lupa like, comment, subscribe, turn on notification. Tengok muka-muka kena prank. So apa perasaan awak? Takut tak tadi?
Cakap dulu. Takut tak? Kakak terkejut tak? Adik? Berdua terkejut tak? Cinta terkejut tak? Ya ke? Baby terkejut betul ni. Baik, apa buka? Esok apa pula yang terkejut? Okey, inilah dia. Ini adalah kapel. Okey. So, itu saja video kita malam ni. Jangan lupa like, comment, subscribe, turn on notification. Dan bye-bye.